Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Chaipo Channel. Untuk video kali ini kita nak ke Snow World Melaka. Snow World Melaka ni baru dibuka pada 12 Mac baru-baru ni. So masih baru dan ini adalah tarikan terbaru di Melaka. Jadi kita nak tengok apa ada dekat dalam tu. Okey, jom. Okey. Terima kasih. Aduh, tersangkut. Boleh lah sangkut pula. Okey, kita dah masuk. Jalan ni macam ni lah. So depan ni kita nak ambil jaket. So jaket ni disediakan. So nanti ada sedikit bayaran. Okey, masuk dalam ni kita kena pakai jaket. Jaket ni kena sewa lah. Okay, indicate dulu sebab dalam tu 15 darjah Celsius. Negatif 15 darjah Celsius. So kita pakai dulu. Macam ni ke? Lepas tu kita pakai ni. Macam nak jadi DJ. Jangan lupa sarung tangan. Okey, kita dah start masuk. Ni tukar balik. Okey. Siap. Glove kena pakai. Okey guys, kita dah masuk. Sejuk. Yes, negatif 15 darjah Celsius. So pastikan dah terlepas keluar lah. Okey, tak apa, jom. Okey. Boleh jalan sini, jalan terus. Lepas tu belok ke kiri. Ada tangga tu, berhati-hatilah. Lepas tu boleh tengok LED screen kat atas ni. Dan juga main slide banyak kali pun boleh. Okey. Lepas tu boleh main salji kat tengah. Dan juga kat tengah tu kita ada kefil, kita ada jual kopi, coklat dan juga aiskrim. Tapi boleh pakai QR ke kad ke apa ke? Pakai saja. Alam. Kita boleh menikmati jalan sini Sini naik atas ya betul. Okey, so kalau nak keluar nanti macam mana? Keluar belah situ. Kalau kat situ je? Pintu situ, tapi kena ketuk 3 kali lah. Okey, 3 kali lah. So ada limit ke masa ke nak dalam ni? Atau pada cik-cik nak boleh bertahan kat sini berapa lama pun boleh. Okey. Alright. Okey, terima kasih Okey. Okey guys, kita dah masuk. Dalam ni dia kata unlimited. Nampak ke? Ada ni ke? Okey, dah mula rasa sejuk. Dah. Tapi sebaik-baiknya bawa face mask lah. Face mask dia okey sikit lah. Tapi tak apalah, boleh je. Okey. Guys, kita nak naik atas. Sejuk lah. Okay, ni kita nak ke main slide. So kita nak main slide dulu. Okay, kita nak tengok. Ada jaket tak? Jaket tak boleh pakai. Dia kalau boleh je. Oh, terduduk macam tu ada? Kau terduduk jaket. Okey atas. Okey, depan sikit Ush, Allah lucunya. Okey. Sekejap, tolong tekan. Okey. Aduh. Laju dah.
Sejuk. Masuk dalam semua. Oi. Sejuk guys. Dia punya slide tu tadi laju. Tak apa, kita boleh main slide ni sebanyak mana yang boleh dan setahan mana kita. Kita ada tempat lain lagi, boleh bergambar kat belakang tu. Kat sana pun boleh. Baru main sikit dah sejuk. Okey, ada lagi. Tu. Tu yang belakang saya dah. Itu pada tak besar, tapi boleh lah. Panas sejuk guys. Tengok dia punya landscape. I love Snow World Melaka. Anda akan datang kat sini, memang best. Sejuk. Tak payah pergi tempat-tempat lain, tak payah pergi overseas. Pergi sini je. Tempat dia tak besar pun, kecil je. Dia macam genting ke, saya rasa genting lagi besar kot. Yang ni kecil je, dia tak besar sangat pun. Okay guys, ini ada kursi, kita boleh lepak-lepak kat sini. Sejuk, dia sejuk sebenarnya, tapi kita boleh keluar dan kita boleh masuk. Ini dia punya rumah-rumah kecil dia. Kalau kita tak tahan ataupun kita nak keluar sekejap pun boleh, sebab dia one day pass. Kita just keluar saja, nanti kita boleh masuk balik. Tapi bila kita keluar, jaket ni kita kena bagi balik lah kat dia. Lepas tu nanti kita akan masuk balik. Sebab dia tengok yang ni kot, yang dia chop tadi tu. Okay guys, ini ada kafe, ada kopi kat sini. Kalau dah terlalu sejuk sangat, bolehlah minum kopi kat sini. Kopi dia RM5. Tapi cash saja. Dia tak ada QR, tak ada kad. Okey. Oh, sejuk ah. Sekejap ke satu ah. Sekejap Oh. Dia punya panas ni tak rasa. Sebab sejuk sangat, panas ni tak rasa. Panas ni tau. Ni kopi. Jap, panas. Nah, Yash. Dia dah pegang dia. Tak rasa. Sebab dah sejuk. Ni pun sekejap ni kan, kalau lambat minum, sejuk. Minum tak? Nak pegang je. Kau tak bagi kap tu. Tak payah kot. Okay guys, sebabkan tempat ni kecil, jadi kita boleh keluar, kita boleh masuk balik. So kita tak perlu nak habiskan satu tempat lepas tu balik, tak payah. Kita masuk, kalau tak tahan keluar balik, lepas tu masuk balik. So bila kalau kita tak tahan sejuk sangat kan. Ni saya sebab ni kalau saya tutup habis ni, tak boleh tekan kamera ni. Jadi yang ni pun dah keras ni, dah sejuk dah ni. So kalau saya pakai glove betul-betul ni, memang tak boleh tekan skrin ni. Sekarang ni badan saya tak sejuk. Cuma yang sejuk ni tangan ni. Tangan yang pegang kamera ni dengan tangan ni. Ni tangan ni. Ni yang sejuk sebenarnya. Badan tak sejuk sangat. Kepala ni tak sejuk sangat. Ni dihancurkan. Datang macam tu, tube tu. Lepas tu dia hancurkan lah pakai mesin tu. Jadilah yang kita tengok ni. Jadilah keturunan macam ABC ni. Okey. Dah buat.
Dalam sikit. Gila. Bila nak siap sama je. Tak kena. Tak kena. Kena. Mana kena? Okey. Sekarang ni kita nak close kejap. Terlalu sejuk. So apa yang kita perlu buat? Ketuk je pintu ni. Okey, kita keluar kejap. Kita masuk lagi. Oh, tak nampak muka. Terus kamu. Tak nampak apa. Okey guys, kita dah keluar. Sejuk betul. Buat ni masih lagi spek mata pun dah tak nampak ni. Okey, kita keluar sekejap untuk pergi toilet sekejap. Sejuk. Hidung pun dah bocor pun. Sekejap lagi InsyaAllah kita masuk balik. Ataupun tengoklah macam mana kan. Okey guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Untuk pengetahuan anda, kita akan ke luar negara. Kalau nak tahu kat mana, jangan lupa subscribe. Kita tunggu untuk video akan datang. Assalamualaikum.